Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Hanan, yang dirahmati Allah, tuan-tuan perempuan, para penuntut ilmu yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersemu semula dalam siri pengajian tafsir ayat hukum. Mudah-mudahan pelibatan tuan-tuan perempuan yang budiman sekalian, kita masing-masing dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana usaha untuk menimba ilmu dan bersungguh-sungguh di atas jalan ilmu yang merupakan sebahagian daripada kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua untuk menggali ilmunya yang mulia ini, yang berhubung khasnya berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahawa kepentingan kita memegang erat kepada dua sumber yang mulia dalam kehidupan ini, sebagaimana hadis riwayat daripada Imam Malik, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada atau kama qala. Kata Nabi SAW, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan sesat buat selama-lamanya. Nabi pun menyatakan kitab Allah wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Alhamdulillah pada pagi ini tuan-tuan perempuan kita akan mengamati sebahagian pada peraturan besar, undang-undang besar yang termaktub dalam Al-Quranul Karim ataupun kitab Allah yang berkaitan dengan hukuman zina. Hasil pembelajaran ini, muslimin muslimat, kita akan dapat tahu melalui pengajian ilmu ini yang pertama bahawa wujudnya hukum dalam ayat yang kedua surah An-Nur di dalam Al-Quran yang berhubung secara langsung tentang hukuman zina. Sering kita dengar bahawa hukuman zina, mencuri, merompak dan sebagainya adalah perilaku jenayah syar'iyah. Di samping ia adalah perilaku jenayah dalam undang-undang sivil, rupanya agama pun memperkatakan dan bahkan sangat serius jenayah itu kerana akan merosakkan institusi diri, masyarakat, apatah lagi lah institusi keluarga. Bukan sekadar dalam perspektif hal ehwal keluarga Muslim, bahkan juga akan menyebabkan kerobohan kemanusiaan, moral kepada institusi bukan Islam itu sendiri apabila perzinaan ini berleluasa. Justru sedia muslimin muslimat tuan-tuan perempuan maklum, hasil pada pengalaman ilmu dan kehidupan, kita tahu juga dalam ideologi dan agama lain menentang juga perzinaan. Bukan sekadar Islam, sudah itulah Islam sangat konsisten dan sangat bersungguh-sungguh, bahkan juga dalam agama lain pun juga memperkatakan tentang larangan melakukan zina. Tapi ternyata lah dalam agama kita ni sangat serius kerana memandang kepada impak ataupun kesan pada perzinahan yang akan berlaku dalam masyarakat. Sebab itulah di samping dinyatakan larangan, disusuli tentang hukuman ataupun penaltinya. Wujud dalam agama lain bahawa mereka menegah, tetapi penalti ataupun undang-undang itu kurang diperkatakan. Ataupun ada diperkatakan, ada undang-undang yang disediakan tetapi tidaklah sesempurna apa yang ada dalam Islam ini. Oleh itu hadirin-hadirat kita kena yakin berdasarkan akidah bahawa segala undang-undang yang didatangkan oleh Allah adalah penuh kesempurnaan. Walaupun nampak macam dari segi logik akal lah, nampak kenapa nak dilaksana zaman sekarang, nampak macam bolehkah begitu. Tetapi apabila sabit dengan Al-Quran, adalah rujukan dan penyelamat kepada ummah yang perlu diyakini dengan penuh hati. Itulah tanda keimanan. Seterusnya kita akan memahami pensabitan kes zina berdasarkan ilmu fiqh. Saya sebutkan tadi ada juga pandangan agama lain, pandangan undang-undang sivil, tapi atas akidah ini maka tata cara syarak berdasarkan Quran, hadis dan pandangan ulama muktabar itulah yang akan digunakan pakai. Itulah yang paling tertinggi. Walaupun contohnya nanti kita akan lihat kes zina tu berlaku tapi tak cukup saksi, maka Islam tak akan kenakan apa-apa undang-undang.
Tetapi adalah sabitan lain. Dan begitu juga, kalau kes zina tu berlaku, ada 4 saksi dan begitu jelas, maka undang-undang yang keras ini akan dikenakan. Maka ketika ini tak boleh ada toleransi ataupun menidakkan peraturan Allah. Ini semua telah dibahas dalam ilmu fiqh. Oleh itu, hendaklah kita faham bahawa walaupun diterang Quran dan hadis, Nabi nak benda ini berdasarkan ilmu. Ilmu fiqh juga sebahagian pada ilmu Nabi SAW, tidak boleh. Bila mana kita berjumpa dengan ayat kedua surah An-Nur dan ayat lain, kita terus berhukum. Kita sendiri juga melaksanakan hukum ini. Tidak. Dia ada beberapa syarat, termasuklah autoriti kepada pemerintah itu akan dibincangkan. Masuk autoriti ni adalah pemerintah lah yang berhak. Walaupun ayat ni kita baca, ayat ni kita tahu. Tapi dalam konteks ayat hukuman zina, yang akan melaksanakan adalah pemerintah dan ada perbincangannya yang perlu kita dalami berdasarkan ilmu. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan, kita akan menganalisis tata cara pelaksanaan hukuman zina mengikut kehendak syariat Islam. Ada langkah demi langkah. Tangkapan awal, kemudian dibawa ke pendakwaan. Kalau kita tak mengaji bab ni, kita pandang, oh ada ayat Quran ni. Maka bila berjumpa je kita terus buat. Bila kita berjumpa je terus dihukum. Ada tata caranya yang tidak semata-mata diterang dalam Al-Quran dan selanjutnya ada juga diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Inilah dalil utama tentang hukuman zina yang diketengahkan dalam Al-Quranul Karim yang mulia. Ayat yang kedua ini, hadir-hadirat, dipanggil sebagai ayat hukum tentang zina, bahawasanya zina itu haram dan adanya hukuman. Dan hendaklah kita tahu berdasarkan ilmu usul fiqh, bila mana kita bincang tentang tafsir ayat hukum, dia akan terkait dengan akidah, terkait dengan ilmu fiqh dan juga nilai kerohanian. Di sini nilai kerohanian ialah walaupun hadirat kita, alhamdulillah Allah Ta'ala jaga diri kita, hendaklah kita rasa takut daripada terjebak. Dan demikianlah wal'ayadubillah, kalaulah seorang itu ada rekod bahawa dia terlibat dengan perzinaan ini tetapi dia tak ditahan dan tak dikenakan, maka itu adalah sebagai rahmat Allah agar dia kembali ke pangkal jalan. Masih ada ruang untuk dia membersihkan diri. Allah Ta'ala akan tetap terima gerangan orang itu walaupun dia pernah terpalit dengan rekod jenayah ataupun perkara yang dilarang oleh Allah, tapi dia kembali, Allah Ta'ala akan hapus kira di sisinya. Itulah kerahmatan dalam agama. Oleh itu tuan-tuan, dalam ilmu usul fiqh, ayat ini dipanggil ayat qat'iyah. Ayat qat'iyah artinya satu, jelas. Yang kedua, qat'iyah. Artinya ialah diputuskan oleh Allah, tiada siapa boleh merungkaikan, membatalkan, menidakkan pengharaman dan hukuman tersebut. Itulah dimasukkan dengan qat'iyah. Ada ayat dipanggil zaniyah. Ayat itu masih lagi ada pelbagai perbincangan hukum. Kadang wajib, kadang tak. Perbincangan yang tak diputus terus oleh Allah, ditinggalkan untuk diselaraskan mengikut zaman. Ada ayat semikian. Tetapi kita fokus pada ayat ini bahawa ayat ini adalah ayat qat'iyah. Apakah kandungan ayat ini secara umum? Iaitu menceritakan kes zina yang membabitkan pasangan lelaki dan wanita. Setengah orang dia baca Quran tapi dia kata tak ada ke ayat untuk homoseks, tak ada ke ayat untuk lesbian. Ada dalam bab lain, tetapi ayat ni lebih kepada bab lelaki dan wanita yang lebih berlaku dalam persekitaran manusia. Kes ni lah yang banyak berlaku. Bukan nanti di zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah, sehinggalah ke zaman ini pun berluasa kes yang melibatkan hubungan terlarang antara lelaki dan wanita. Kiranya masalah seksual antara lelaki dan wanita ni lebih ketara dan banyak berbanding kes lesbian dan kes homoseks yang memang berlaku. Kerana apa tuan-tuan? Sedia kita maklum kerana lelaki dan wanita ni adalah fitrah. Dia semua dalam agama disediakan perkahwinan, jalan yang halal, hubungan yang dibenarkan. Oleh itu, perkara ini adalah dipanggil normal dalam kehidupan manusia dalam konteks hubungan lelaki dan perempuan. Banyak orang akan berinteraksi antara lelaki dan perempuan dengan lelaki. Oleh itu, kalaulah tidak ikut garis panduan Allah, maka mereka inilah yang akan terlibat dalam perkara yang merupakan
kes terbesar yang berlaku dalam dunia Islam dan juga sering berlaku sangat dalam dunia barat ataupun dunia yang bukan Islam. Dunia bukan Islam. Mari kita baca ayat ini yang merupakan dalil qat'iyah ataupun dalil utama tentang hukuman zina. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Maksudnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina adalah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Ini dipanggil zahir ayat, hukumnya begitu. Tetapi setiap daripada patah perkataan ini ada huraiannya yang dibincang dalam syariat. Berdasarkan hadis Nabi dan Quran tertentu dan huraian para ulama yang memahami tentang Quran dan Sunnah. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya. Kemudian Allah Ta'ala fokus, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ. Jangan kamu terpengaruh dengan perasaan belas kasihan. Kerana ada orang yang akan meninggalkan hukum ini. Ada orang kasih tak bertempat. Dia kasih pada siapa tuan-tuan? Perempuan, dia kasih pada berjenayah. Ataupun orang yang melanggar hukum Allah. Nanti kita akan tengok. Bukankah agama itu rahmat? Bukankah agama itu bagi ruang? Ya. Iaitu apabila tidak sabit dengan kes walaupun berlaku zina. Okey, jadi ada dua keadaan tuan-tuan perempuan. Satu, kes zina yang sabit dengan syarat. Satu lagi, kes zina yang tidak sabit dengan syarat. Orang tak tahu, tapi pasangan tu tahu. Dan sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala tahu perilaku mungkar mereka, maksiat mereka yang mereka telah lakukan. Tapi tak ada siapa yang tahu. Maka dia terkecuali dalam hukum ini. Tetapi dia dalam perhatian Allah. Adalah orang itu bertaubat dengan bersungguh-sungguh, jangan diulang perilaku tersebut. Yang baik lelaki dan perempuan. Begitu jugalah jenayah seksual melibatkan sesama gender yang lain. Tapi saya lebih kepada huraian hari ini dalam konteks hubungan lelaki dan wanita. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut jangan simpati. Apabila sabit, maknanya orang ini begitu teruk. Kerana perilaku maksiat mereka telah disaksi oleh 4 saksi. Kan 4 saksi tengok dan mereka masih buat dan betul-betul berlaku, kita nak kesian pada mereka ni. Allah Ta'ala tak benarkan. Mereka lah yang patut kesian dengan diri mereka, menghentikan perbuatan itu apabila menyedari ataupun dalam keadaan mereka pergi ke tempat yang tertutup. Mereka lah yang patut kesian ke diri mereka daripada terjebak dalam larangan Allah. Kerana zina ni mesti kesan yang bukan nanti di akhirat. Bahkan mereka yang terjebak dengan zina ni kesannya juga di dalam dunia. Kita tengok dalam pengakuan Facebook tertentu, dalam fail mahkamah syariah yang mengatakan mereka terlibat. Mereka datang mengaku ada tempat tertentu. Mereka kata mereka tak tenang, rasa bersalah, kesan daripada anak yang dilahirkan. Jadi kehidupan tu dah merupakan sebahagian daripada derita. Hasil daripada tangan dan kaki mereka lah bergerak ke kancah perzinaan yang dilarang oleh Allah. Allah Ta'ala nyatakan, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan simpati pada mereka, hendaklah dilaksanakan hukuman Allah, kehendak Allah ini. Dan hendaklah apabila dilaksanakan, disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Sidang penuntut ilmu yang dikasihi sekalian, sebagaimana kupasan dalam kuliah tafsir hukum yang lain, bahawasanya setiap patah kalimah Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sia-sia. Setiap maknanya memberi kepada ilmu dan memberi kepada jalan pelaksanaan. Maksud saya ialah bukan saja-saja Tuhan berfirman, dia ada relevannya, ada justifikasi untuk dibuat. Okey, contoh, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Kalau kita baca biasa je, hendaklah dikenakan pada mereka itu oleh orang-orang beriman. Kita nampak orang beriman, jangan lepaskan mereka. Adalah tengok kes ini, mungkin setakat itu.
Tapi rupanya berdasarkan pelaksanaan yang berlaku zaman Nabi dan huraian para ulama, apa artinya? Antaranya ialah orang beriman wajib melaksana. Kemudian Taifah berarti kena ada sebahagian, bukan semua orang Islam yang akan hadir dalam sidang pelaksanaan. Bagi kita, hadir tak hadir tak kisah. Bagi setengah orang kan. Tapi bila mana Allah Ta'ala menyebut mana wajib hadir dan pemerintah akan menentukan kehadiran sebahagian daripada orang Islam dan juga membawa makna yang bukan Islam tidaklah terbabit untuk menyaksikan sidang pelaksanaan hukum ini. Itu dipanggil tafsir daripada huraian Allah. Timbul pertanyaan tuan-tuan perempuan dan para penuntut ilmu yang lain. Kenapa Allah Ta'ala tak cerita detail terus? Hendaklah pemimpin, hendaklah ada sidang mahkamah, sabit semua syarat baru buat. Hendaklah kita menyadari bahawa Al-Quranul Karim dia hanyalah menyentuh kepada prinsip-prinsip asas. Dia hanya menyentuh kepada perkara dasar. Huraian ditinggalkan dalam hadis. Dan hadis pun, kalau kita mengaji dalam bab hadis, ada Nabi terang, ada Nabi tak terang. Dengan tujuan adanya perbincangan ilmu mengikut zaman, keadaan tertentu, adalah beberapa kaedah di mana dia akan disesuaikan dalam peredaran zaman. Dia ada kaedah contoh bila datang kemudaratan, bila datang masalah apa nak buat. Kalau semua ini diterang, memanglah Quran dan hadis macam mana kita sebut dalam hadis Nabi tadi sebagai penyelamat, sebagai rujukan. Bukankah bila mana rujukan dia sebagai pedoman, sebagai map, peta untuk kita buat sebagai rujukan, bukan keterangan 100%. Ini dibincang dalam ulum Quran. Kerana kalau Quran dan hadis terang semua, nascaya sukar bagi kita untuk mengamati kerana terlalu panjang. Dia akan jadi panjang. Quran dalam pandangan ulama Kufi berjumlah 6,236 ayat. Bayangkan kalau Allah Ta'ala begitu detail, dia akan menjangkau entah jutaan hatta bilion ayat Al-Quran dan mustahillah untuk kita mengaji, untuk kita hafaz. Dan keilmuan ini akan diberikan amanah itu kepada orang-orang yang mendalami. Kerana sebagaimana sesentuh, dia akan terkait dengan akidah, dia terkait dengan ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang lain. Macam pengalaman tuan-tuan perempuan lah dalam pengajian bidang profesional hadir-hadirat. Bukan semua diterangkan, tapi pengalaman hidup. Rujukan yang kemudiannya di pejabat, rujukan kemudiannya berdasarkan buku-buku baru, manuskrip baru, fail yang baru, itu menolong kepada keilmuan dan pengalaman dalam kerjaya. Seterusnya, kita lihat kalimah terpilih. Di dalam kitab-kitab tafsir tertentu, dia akan keluarkan pula kalimah yang menjadi tumpuan. Dia panggil kalimah khas. Ataupun dalam kitab tafsir dia panggil mufradat, kalimah tertentu. Untuk difokuskan. Bukan maksud ayat kalimah lain tak difokus, tapi kalimah ni menjadi tunjang kepada perbincangan. Baik, yang pertama, az-zaniyah. Penzina wanita yang sabit dengan syarat-syarat sabitan zina. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan wanita dulu juga dibincang oleh ahli-ahli tafsir. Untuk maklumat, tuan-tuan perempuan yang budiman yang sudi ikuti pengajian ilmu di pagi hari Ahad ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita bersama. Sebahagian daripada ahli tafsir ataupun para ahli tafsir disebut dengan kalimah mufassir. Kalau ahli fiqh kita panggil ahlul fiqh. Kalau ramai ahli fiqh kita panggil fuqaha. Demikianlah kalau ahli tafsir seorang kita panggil mufassir. Yang ramai kita sebut kita panggil mufassirin. Dalam kitab-kitab ahli tafsir ada kalanya mereka membincangkan kenapa Allah Ta'ala memulakan firman yang mulia ini dengan az-zaniyatu waz-zani. Penzina wanita dulu. Yang pertama ialah penzina wanita ini tidak juga terlepas daripada hukuman Allah. Walaupun wanita ini dikenal dengan kesantunan, kelembutan, dia ikut lelaki, tapi tetap wanita itu ada nafsu, wanita ada pilihan dalam hidup, nak ikut jalan baik, jalan buruk, ada akal, ada panca indera yang sempurna untuk buat pilihan yang terbaik dalam hidup. Maka Allah Ta'ala dahulukan az-zaniyah. Walaupun itu wanita, dia tak terlepas, dia pun akan dikenakan. Walaupun yang ajak tu lelaki. Kemudian, sebahagian pada kitab tafsir menghuraikan, di samping lelaki juga terkena kerana ikut nafsu seks dia,
mengikut kajian dalam psikologi, lelaki ni lebih mengesahkan tentang nafsu seks berbanding dengan nafsu makanan, nafsu kepada hobi dan sebagainya. Tarikan utama, passion utama lelaki ni adalah seks. Dalam ilmu psikologi ada diterangkan. Kalau wanita pula dipecah pada banyak bahagian kehendak diri dalam kehidupan, itu normal. Bukan maksud pihak lelaki tuan-tuan, saya bila kita ada naluri itu, kita tercela, tak, ini Allah Ta'ala atur. Cuma di mana kita programkan, di mana kita letakkan nafsu itu pada tempat yang dibenar oleh syarak. Manakala wanita pula disebabkan passionnya dalam pelbagai bentuk, termasuk juga wanita normal, sebelum kepada sampai fasa umur tertentu, dia juga ada kehendak seksual. Antara sebab lelaki dapat menjayakan nafsu seksnya yang ketaruk itu disebabkan tarikan daripada wanita yang tidak menjaga diri. Wanita lebih terpesona banding fizikal lelaki lah, kerana kecantikannya. Dan sebab itulah dalam surah An-Nur ada juga peraturan tentang aurat. Dan surah lain pun ada peraturan tentang aurat. Oleh itu, antara sebab perzinaan berlaku ialah lelaki itu tertarik dengan wanita yang sengaja wanita itu mendedahkan dirinya, yang bersolekkan lebih, yang tidak menutup aurat dengan sempurna di depan lelaki, dan menghantar gambar objek bukan-bukan, cara bercakap yang bukan-bukan. Sebab itulah diletakkan dulu antara sebab faktor utama berlaku zina di samping lelaki ialah keadaan wanita itu. Oleh itu, bila mana Allah Ta'ala sebut azaniyatu, pihak muslimat, puan-puan akan lebih terpanggil untuk mengelak daripada terjun pada kancah perzinaan. Sebab asasnya zina tak berlaku kalau salah seorang tak adil, apatah lagi wanita lah. Punca babak zina tu berlaku ialah wanita sudah ada. Namun tuan-tuan, dalam versi orientalis dan tafsir yang menyimpang, dia memburukkan wanita. Dia tahu wanita ni tak ada di pejabat lebih baik, wanita ni tak berjapur di tempat kenduri lebih baik. Itu tafsiran yang tak baik. Sebenarnya bukan datang pada kehendak. Sengajalah saya sebut tafsir. Sebenarnya tafsir muktabar tak cakap pun demikian. Tapi orang yang bercakap atas nama menunggang tafsir, dan juga orientalis yang kononnya pandai tentang Islam, mereka manipulit tentang firman Allah yang menyebut azaniyah. Mereka kata, cuba tengok, Allah menghina orang wanita, menghina kaum wanita dengan menyalahkan wanita lah punca kepada perzinaan. Sedangkan tuan-tuan, kita melihat kepada perbincangan ini, kedua-duanya terbabit. Cuma dinyatakan wanita lebih dahulu agar wanita tu dia ambil perhatian. Bukanlah kerana fizikal wanita tu sangat tercela, tak. Sebab dah hadis Nabi menyebut atau benda kesenangan dunia yang memikat, yang Nabi juga seronok, Nabi juga hargai adalah al-mar'atus salihah, wanita yang baik. Patutnya kalau berdasarkan hujah orientalis tadi, Nabi tak boleh sebut wanita. Dan hadis yang lain juga, antara benda yang menyukakan Nabi ialah wanita. Solat, wangi-wangian. Kenapa Nabi sebut wanita? Wanita ni penghibur hati, peneman hidup. Kesantunan, kecantikan wanita yang ada pada isteri, keelokan anak-anak gadis itu, bila ayah, suami berinteraksi, sebahagian daripada kenikmatan hidup. Rasa seronok ada anak-anak wanita, anak-anak gadis, kerana mereka dah selalu tolong urusan di rumah, yang selalu bercakap dengan ibu dan ayah. Semua ini adalah sebahagian daripada perkara yang diraihkan dalam agama. Bukan maksud agama mencela terus kepada wanita. Itu jugalah ada juga benda yang ditegur kepada pihak lelaki dalam nas-nas Al-Quran. Di samping telah memuliakan kaum lelaki maupun wanita. Kemudian yang kedua ialah azani, penzina lelaki yang sabit dengan syarat-syarat sabitan zina. Kerana kalau wanita dan lelaki baru disyaki zina, bukan penzina. Dia orang baru masuk ke satu bilik. Dia orang baru bermesyuarat, baru duduk orang ni, baru bertelefon atas perkara tertentu, ataupun kalau bertelefon pun WhatsApp video, tetapi tak berlaku sabitan zina, kita tak boleh panggil sebagai zina. Kita nak panggil perkara mungkar, perkara tak elok. Oleh itu tuan-tuan perempuan, dia terkait dengan satu tajuk, iaitu bab qazaf. Kita tak boleh tuntas menyabitkan seorang itu sebagai penzina. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan kalimah hukuman.
fajlidu, arahan Allah untuk menyebat pezina lelaki dan pezina wanita secara sebatan syar'i. Namanya sebatan, tetapi bukanlah sebatan sivil ataupun pukulan yang mendadak, pukulan yang akan melukakan, tidak. Cuma diterjemah dengan menyebat itu kerana sebatan ni kalau kita tengok kamus tertentu ialah perbuatan memegang objek yang lain, antara lain untuk diulang kepada belakang ataupun diletakkan secara nekat kepada seseorang. Itu asas daripada bahasa sebatan. Sebab itu diselitkan di sini sebatan syarak. Oleh itu tuan-tuan, hasil pada pengajian ni kita nak beza. Satu sebatan sivil, satu lagi sebatan syarak. Berapa sebatannya? Diterangkan dalam Al-Quran, mi'atal jaldah, 100 sebatan ataupun bilangan pukulan di belakang penzina lelaki dan wanita yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Islam, bukan individu. Misalnya kita dapat saksi. Pak saksi betul-betul tengok dan tangkap mereka ini, lalu disebat di padang sekolah. Tidak, haram hukuman mereka ini. Kenapa haram hukuman mereka ni walaupun nampak melaksanakan firman Allah ayat kedua surah An-Nur? Kerana huraiannya ialah pemerintah. Sedangkan kita tengok ayat tadi tak ada pun perkataan pemerintah. Perkataan ataupun hubungan dengan pemerintah itu dapat diketahui berdasarkan hadis. Kerana Nabi melaksanakan. Siapa Nabi itu? Nabi tak ada dalam hadis. Nabi kata kalian yang sedang semayang di jamaah di masjid buat. Kamu yang sedang berjalan di pasar buat. Bila mana dimention, diterangkan Nabi berarti pemerintah. Kerana Nabi dalam urusan lain ialah hakim. Nabi dalam urusan lain ialah penasihat, urus takbir masyarakat. Itu dipanggil pemerintah. Oleh itu pihak lain tak dibenarkan. Walaupun pihak lain, saya tuan-tuan, kita betul-betul ada bukti, tak boleh. Kerana ada peraturannya, dia ada sidang mahkamah juga berlaku keterangan itu dalam hadis. Dibawa depan Nabi, diminta penyaksian, diminta bercakap, itu dipanggil sidang mahkamah. Kemudian, ra'fatan, belas kasihan ataupun kelonggaran untuk melepaskan penzina yang sudah terbukti kesalahan zina. Kemudian, wal yashhad adzabahuma ta'ifatam minal mu'minin. Apabila cukup syarat, sudah pun digezetkan dalam mahkamah, proses seterusnya ialah dibawa ke medan hukuman. Di manakah medan hukuman, tuan-tuan puan? Iaitu di lapangan masyarakat. Yang kita istilahkan mungkin dataran merdeka, padang sekolah, boleh di depan pejabat yang boleh dihadiri ramai, maksudnya kawasan lapangan. Itu terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah mengikut kesesuaian. Ataupun mungkin di depan balai polis, mungkin di depan mahkamah. Sebagai contohnya kalau di Madinah Al-Munawwarah di dataran masjid tertentu akan dibuat yang tak jauh lah daripada masjid, kerana kawasan itu lapang boleh dihadiri. Dalam soal ini hadirat, pemerintah perlu mewajibkan kehadiran. Kalau tak, macam mana nak dilaksanakan peraturan Allah ni? Bayangkan dah sabit dengan kes, dibawa ke lapangan tapi tak ada orang hadir. Yang hadir ialah 3 orang. 3 orang bukan ta'ifah. Ta'ifah ni sekumpulan yang dikira ramai. Maka berlakulah perbincangan di kalangan fuqaha. Fuqaha ialah ahli fiqh, berapa bilangan. Ada menentukan bilangan tertentu, nombor-nombor tertentu. Tapi kesimpulan tuan-tuan ialah kesimpulan yang dikira ramai lah. Dan syaratnya orang beriman. Katalah yang hadir tu 2 orang Muslim. Yang kemudian yang 100 orang lagi, 200 lagi tu yang bukan Islam nak datang tengok. Maka tak valid. Kerana ta'ifah, kerana mesti kehadiran penuh orang Islam. Dibincang juga dalam kalangan sebagai perjalanan ilmu tuan-tuan, peringkat pengajian selanjutnya. Apakah boleh kalau nak ajak bukan Islam? Ada kata tak perlu, ada kata perlu sebagai untuk pengajaran pada mereka. Kesimpulannya yang wajib adalah Muslim. Dan bagaimana pula keadaan dibincang juga sebuah negara tu, bila nak dibuat, nak dipanggil oleh orang Islam semua outstation. Semua tak ada, semua datang pengajian spek. Jadi macam mana nak buat ni, tak ada tempat tu. Maka ada perbincangan, ada menyatakan boleh panggil bukan Islam sebagai training je. Tetap tak valid sebab Allah Ta'ala menyatakan minal mu'minin.
Dan selanjutnya yang masyhurnya sudah tentulah akan ditangguh sehinggalah kehadiran itu tercapai. Dibincang lagi. Okey, contoh. Hukuman ni berlaku di Thailand. Boleh tak kita panggil orang Malaysia pergi tengok di Thailand? Hukuman ni dilaksanakan di Malaysia, panggil orang Thailand datang. Ini juga ada dibincang. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada juga yang menyatakan ta'ifatan minal mu'minin, ialah penduduk setempat. Kerana pengajaran tu berguna untuk penduduk setempat. Okey, kesimpulan tuan-tuan, dalam dunia hari ini kita katakan tidak akan berlakulah masalah demikian. Mustahil lah nak berlaku macam tu sampai orang Islam tak ada. Di benar-benar tempat, insya-Allah orang Islam akan ada. Lebih-lebih lagi lah kuasa pemerintah untuk memanggil mereka berdasarkan surat, email, call daripada pihak pemerintah, maka mereka sememangnya wajib hadir untuk menjayakan hukuman Allah ini yang bersifat qat'iyah. Ayat yang telah dibincangkan ini menggariskan hukuman bagi pensalah zina iaitu 100 kali. Tidak boleh 99. Tidak boleh 101 kali. Apatah lagi lah sekali nak sebat. Tak boleh ditambah, dikurang, hendaklah ditetap. Okey, baik. Katalah masa nak sebat itu, pemukul dia tertambah 102, 103. Maka penyebat itu, kalau dia sengaja, dia dikenakan takzir. Takzir artinya penalti oleh pihak pemerintah. Compound lah, kerana dia melebih. Begitu juga kurang pun tak boleh kalah kerana kelalaian. Dan benar ni Allah Ta'ala minta kita buat dengan sistem. Sebagaimana hadis Nabi ada menyebut, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai apabila seorang hambanya melakukan sesuatu dengan cara yang bersistem, bersungguh-sungguh. Oleh itu, sudah tentulah pelaksanaan, adanya catatan, adanya kawalan. Ini semua dalam terma yang dihendaki oleh Allah Ta'ala. Perkara hukuman ini ditentukan kepada penzina yang belum berkahwin ataupun melakukan zina tanpa perkahwinan yang sah. Okay, maksudnya pasangan lelaki dan perempuan ni, mereka kata kami dah berkahwin tapi tak ada wali. Kami dah berkahwin. Kami nak berkahwin dengan cara kami tak mau ikut cara Islam ni menyusah. Dia guna hujah akal dia. Maka mereka ni tetap dikatakan berzina kerana perkahwinan tu tak sah. Hukuman adalah ketetapan Allah yang perlu dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan pelaksanaannya, pelibatannya oleh orang-orang beriman. Oleh itu, apa kesimpulannya tuan-tuan, puan-puan? Hukuman ni bukan saya sebut, bukan daripada kalam ahli akademik tertentu. Ia adalah ketentuan Allah yang wajib oleh mana-mana pemerintah Muslim dan juga orang Islam seperti kita pun wajib menjayakan tanpa berkecuali. Kalau kita ambil sikap berkecuali, tak pergi akibat dipanggil oleh pemerintah, maka kita berdosa besar. Kenapa berdosa besar? Kerana tak menunai perintah Allah yang wajib. Okey, dalam pengajian fiqh lanjut, sekarang ni kita tahu pemerintah wajib. Apakah maksud perintah wajib? Yang pertama ialah perintah Muslim wajib. Yang kedua, pemerintah sebagai orang Islam yang memerintah dalam sebuah kerajaan, masyarakat yang ada orang Islam, maka mereka perlu melaksana wajib. Artinya mereka tak mahu dengan sengaja adalah berdosa besar. Dan kita yang faham benda ni, kita hanya terlibat dalam kewajipan bila mana dipanggil, bila mana ditugas untuk buat kerja tertentu. Tetapi dalam melaksana, dalam mewujudkan mahkamah, prosedur ikut syarak, itu bukan tanggungjawab kita. Cuma dari segi dunia formalitinya, ada akademik, tentu pun yang ada ilmu tolong bantulah bagi tahu maklumat berdasarkan syarak. Tetapi maksudnya kalau pemerintah tak arah, pemerintah tak kata wajib dalam undang-undang, kita tak wajib, dia orang yang wajib. Maka mereka sedang memikul amanah Allah. Oleh itu, dalam dunia hari ini boleh dikatakan 90% lebih pemerintah dalam dunia Islam tidak pun melaksanakan. Tidak melaksanakan ini terbagi pada dua. Itu dalam seminar ataupun dalam wacana pengajian ilmu yang lain lah tuan-tuan. Dalam pengajian peringkat kita ni, yang tuan-tuan juga tahu ilmunya, yang pertama ialah mereka perlu tahu hukum wajib dan mereka tahu kena buat. Okey, yang kedua, apa yang berlaku dalam dunia Islam sekarang ini,
Ada di kalangan mereka tahu tetapi tidak boleh melaksanakan kerana kekangan tertentu. Kekangan pula ada pecah bahagian perbincangannya. Satu, misalan sahaja, sebuah negara itu dalam pemerhatian barat. Contoh, kalau dilaksanakan, kami akan serang negara ni. Kami akan kenakan apa-apa masalah. Jadi dalam perkara ni terpaksa ditangguh, bukan terpaksa dibatal terus. Pemerintah kena cermat. Dia tak boleh guna word, dia tak boleh keluarkan statement, kita batal terus. Tak perlulah undang-undang Allah yang menyusahkan ni. Dia pergi sebut kata tu pula bertambah dosa lah baginya. Cuma masyarakat, rakyat akan faham kerana kekangan daripada barat. Yang ambil keputusan akan serang kerana isu ni berlegar di kalangan pemikir dan masyarakat barat. Mereka takut bila Islam ni berkuasa, Islam ni ramai orangnya, mereka akan buat peraturan ni dan dikenakan pada mereka pula. Tak. Hukuman zina ini dikenakan kepada yang Muslim sahaja. Okey, kekangan yang masyhur ialah masalah cabaran yang masyhur dalam dunia Islam, Muslimin-Muslimat. Bukan kerana nak diserang oleh dunia barat, tetapi akibat daripada penjajahan dan pemikiran barat yang mencekam para pemerintah dan orang-orang Islam itu sendiri. Perkara ini hadirat kita jangan kaitan dengan politik ataupun kepartian. Ia adalah tentang agama ni. Saya bukan nak sentuh tentang kepartian dan sebagainya. Itu hal lain. Maksud saya ialah kekangan yang tak boleh dinafi. Mana-mana pihak memerintah pun, parti mana pun, sekarang ni masing-masing berdepan dengan kesan daripada penjajahan barat dan pemikiran barat yang dah masuk dalam sistem. Okay, contoh, hari ini kita dah ada undang sivil. Undang-undang sivil tu dah dilaksana. Jadi memerlukan kepada pengubahan, penggantian dalam sistem negara kita, negara lain hasil pada penjajahan British dan sikap orang Islam yang alpa pada awal kemerdekaan sehingga kini ialah tidak ada usaha bersama mana-mana pihak untuk terus memartabat. Kita lebih nampak kepada ekonomi, peraturan lain. Saya tak nafi, ekonomi hendaklah dipastikan makin baik. Peraturan lain pun kita tambah baik dan makin diperkukuh. Tapi usaha syariah dia memerlukan pada kesedaran semua pemerintah. Hakikatnya tak semua pemerintah ada hasrat ni. Dalam pada ada hasrat pun, kekangan yang berlaku pada mana-mana pemerintah bila nak dibawa ke parlimen, dibawa ke DUN, akan hadapi masalah bertindan dengan keperluan kita nak bincang benda lain. Peraturan lain tu lebih banyak nak didahulukan berbanding benda ni. Dia akan jadi cabaran di situ. Kemudian cabaran berikutnya ialah nak dapatkan 2/3 di parlimen ataupun DUN. Bukan senang. Yang bukan Islam, dia akan memandang ni hukum yang akan menggantikan hukum sedia ada. Kita selalu bincang ni untuk orang Islam. Tapi sebahagian pada mereka bersikap kita tak payahlah undang-undang akan menjemput kepada kritikan barat. Itu pemikiran mereka. Dan orang Islam pun ada pemikiran ni. Kesimpulan tuan-tuan, satu perdebatan, pengucahan yang panjang, memang sukarlah untuk ditempatkan. Cuma ada jalan. Tak kira tuan-tuan, parti mana pun, pemikiran kita apa pun, hasil pada mengaji ilmu ni, kita suarakan, kita minta mana-mana pemerintah kita ada usaha dan niat. Biarpun secara perlahan. Ruang yang ada, berdasarkan pengalaman di tanah air, ialah contohnya di negeri-negeri tertentu boleh dilaksanakan. Kalau kita tak mampu untuk menegakkan arahan Allah ini di peringkat persada kebangsaan, itu memang sukarlah. Yang masih ada ruang ialah sebagaimana contoh negeri itu Melayu ramai, Islamnya telah berjaya dilaksanakan dalam beberapa perkara, tunggu bab ni je. Maka kita menantikan kesungguhan mereka untuk dilaksanakan pula pada peringkat-peringkat ini. Dan dia terkait juga dengan demokrasi. Sebab demokrasi tuan-tuan, kita 5 tahun ataupun 4 tahun sekali. Elok-elok dibincang. Misalnya saya bukan nak terkait pada perkara tu, tapi dia terkait cara tak langsung. Elok-elok nak buat kan pada tahun keempat, naik pemerintah lain yang tak ada kefahaman macam tuan-tuan membuat. Dia kata tak perlu, yang penting ekonomi semata-mata. Dia guna wording itu salah. Dan memerlukan satu kajian, pelaksanaan yang memang kena bersungguh-sungguh. Oleh itu kesimpulan kita beriman dengan ayat ini dan saya percaya insya-Allah Ta'ala kalalah para pemerintah kita dinasihat dengan elok, mereka beramal dengan ilmu. Yang paling penting ialah mereka ada kepahaman wajib. Jangan kita dengar, kita tak mau dengar, mereka kata benda ni tak wajib, benda ni tak perlu langsung di zaman sekarang. Itu adalah kalimah ataupun statement
yang ternyata bercanggah dengan akidah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita zina ialah perbuatan yang haram. Tadi kita kata sebenarnya sunat, biasalah laki perempuan, tak boleh, ternyata haram. Zina kata Al-Imam Yusuf Qadawi ataupun Dr. Yusuf Qadawi boleh juga dipahami adalah perbuatan yang ternyata salah, interaksi yang melampau antara lelaki dan wanita yang tidak berkahwin. Interaksi melampau tu ialah persetubuhan ataupun hubungan seks. Beliau menyebut cara general dulu. Manakala secara spesifik, maksud saya tuan-tuan, ada zina tak langsung, zina langsung. Zina tak langsung ni ialah berlaku persetubuhan, tapi saksi tak ada. Tetaplah salah di sisi Allah. Cuma tak boleh disabit dengan penalti kerana tak cukup syarat. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menulis kitabnya Al-Majmu' mentarifkan supaya faham perbuatan tu. Perbuatan memasukkan zakar ke dalam faraj, ke melalui wanita. Maaf saya sebut tuan-tuan, kalaulah dimasuk tempat lain, walaupun ada wanita di sisi, tidak. Betul-betul berlaku perkara ni. Kata ditangkap, bukan nanti 4 orang. Katalah 2 orang, seorang tangkap seorang perbuatan. Maaf tuan-tuan, saya terpaksa sebut benda ni kerana ilmu dan dalam pengajian kita, lelaki dan wanita ni tak berbaju. Tetapi lelaki ni sekadar buat satu perkara yang terlarang di tepi wanita tu. Misalnya dia onani, misalnya dia buat bentuk yang tak elok lah. Contohnya ada gambar lucuh di situ, ada mereka tengok dulu, kemudian baru nak buat adegan ini. Okey, macam mana? Salah tak salah? Salah. Mereka akan ditangkap, dikenakan ta'zir. Ta'zir ni ikut putusan hakim yang bersesuaian penalti. Kerana asalnya perbuatan lelaki dan perempuan berdua itu dah salah. Cuma tak boleh nyatakan salah sebagai zina. Kerana perbuatan zina tu betul-betul tak berlaku lagi. Di mana wanita itu bukan isterinya. Dimasukkan ke dalam faraj kepala wanita yang bukan isteri dengan sengaja dan betul-betul berlaku dan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sama ada dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. Apa maksud berlakunya persetubuhan dengan bukan isteri secara tidak sengaja? Okay, panjang perbincangan tu tuan. Contohnya dia akibat dipaksa makan pil hayal, dipaksa, bukan dia sengaja, lalu dia pun hilang akal, dia pergi kepada orang lain. Wanita tu pula ingat suaminya, maka berlakulah perkara seksual itu, hubungan seks, maka tak akan dianggap sebagai zina dan masing-masing tak bersalah. Apa pula maksud tanpa persetujuan? Berlakunya perbuatan seks itu tanpa persetujuan. Sama ada dilakukan dengan setuju ataupun tanpa persetujuan. Misalnya, bila mana mereka ditahan, wanita ni kata, saya ikut je, tapi saya tak redha pun. Tapi kerana dikasih-kasih saya pun ikutlah, tapi sebenarnya saya tak mau pun. Tapi akibat, maaf tuan-tuan, berlakunya pendekatan, berlakunya penyentuhan tubuh, maka dinilai berzina itu tetap berlaku. Cuma, ada beza dengan kes rogol. Kes rogol tu dapat dilihat oleh pak saksi, perbuatan wanita tu menidakkan perzinaan itu, menidakkan pencerobohan maruah. Kalau dia takat steady, dia duduk, dia pun senyum, maka masih lagi dia anggap bersetuju. Walaupun dia kata saya sebenarnya dia ajak ke tempat ini. Zina merupakan kesalahan jenayah syar'iyah dalam peruntukan hukum hudud. Hudud ni ada banyak pecahnya, yang popular adalah 6 bahagian mengikut para fuqaha. Apakah masuk hukum hudud? Hukum qat'iyah yang manusia tak boleh masuk campur untuk menidakkan atau membatalkan atau menambah peruntukannya. Okey, hukum hudud ada 6. Yang pertama yang telah kita bincangkan ini adalah zina. Yang kedua, menuduh orang berzina. Yang ketiga ialah mencuri. Yang keempat, meminum minuman yang memabukkan. Dan yang pertama tadi zina, yang kedua tuduhan zina, yang ketiga mencuri, yang keempat meminum minuman arak ataupun memabukkan, yang kelima merompak, dikenali sebagai istilah hirabah. Manakala yang keenam adalah murtad. Kesemua ni ada peruntukannya. Secara ringkas saya terang, bila seorang tu sabit dengan kes dia menuduh, kalau kita sekadar tahu dia menuduh, kita tak boleh kenakan hukuman. Pemerintah yang bertanggungjawab. Berapa hukumannya tuan-tuan perempuan? Iaitu 80 sebatan syarak.
Mencuri akan dikenakan potong tangan, iaitu di pergelangan. Manakala meminum minuman yang memabukkan, terbukti dia khayal, terbukti minuman tu bukan dia sengaja ambil, terbukti dia sengaja ambil, maka akan dikenakan 40 hingga 80. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan 80 sebatan syarak. Kenapa 40? Berdasarkan hadis tertentu. Maka dibincangkan oleh para fuqaha dan ahli tafsir, kalau dia minum sekali saja dan sikit sangat, boleh dikenakan 40. Ada juga kata tetap 40. 40 hingga 80. Kemudian dia minum pula beramai-ramai, bukan sekali. Sebelum ni dia pun mengaku, sebelum ni saya memang banyak kali dah, cuma kali ni tertangkap. Maka tak boleh dikenakan 40, maka dikenakan 40. Ya, dia peraturan jumlah itu mengikut kebiasaan syarak berdasarkan hadis-hadis Nabi, kepahaman hadis-hadis Nabi. Manakala murtad, sedia kita tahu, iaitu akan dihukum pancung mati. Mandatory, mati terus. Dan ia juga bergantung pada syarat-syarat. Walaupun apa hukuman ini keras, ya sudah tentu berdasarkan kehendak Allah. Dalam pada itu, kehendak Allah juga menetapkan syarat. Jangan tuan-tuan perempuan memandang syarat ni ialah belas kasihan manusia. Pokok tambah manusia, tak. Ia based on juga Quran dan hadis Nabi SAW. Berdasarkan kerahmatan juga dalam agama. Contoh, murtad bila cukup syarat, pancung mati di depan orang ramai. Tetapi dalam 3 hari, kata Imam Syafi'i, sebelum tu dia murtad, dia pakai salib cross, dia memanglah ada bukti dia tukar agama, dia pun menyampaikan agama yang lain, menghina Islam. Tapi lah masa 3 hari tu, hari terakhir, dia kata saya nak kembali pada Islam, maka atas kerahmatan Allah, dia diampun. Diampun dengan maksud dia tidak akan dihukum mati. Timbul pembincangan dalam kitab-kitab. Ustaz, dia ni dalam taman kami memang ada bukti, memang dia murtad. Dan berapa orang cuba dimurtadkan olehnya. Takkan dia betul-betul insaf. Itu pandangan kita lah. Bagi datang ke Fakulti Quran Sunnah, jumpa dengan para pensyarah doktor, saya nak beritahu ni, kami ada bukti lengkap bahawasanya dia bukan betul-betul insaf pun. Bukan tugas kita. Sekarang ni dia sedang berada di premis hukuman. Kita menyangka dia tak insaf, tapi betul-betul mungkin dia insaf pada hari yang ketiga tu. Ataupun boleh jadi juga dia tak insaf, dia berpura-pura, maka dia akan terlepas. Artinya orang yang murtad, yang akan dihukum bunuh ni, memang dia setuju dengan murtadnya, kekufurannya. Dia engkar tu betul-betul. Memang samsing. Bila nak ke tempat pancungan tu, dia tetap dengan agamanya, dia tak berganjak. Maknanya dia optimis terhadap kepercayaan itu. Dan bila mana dia optimis pada kepercayaan itu, dia tidak akan hina Islam. Dia akan hina kepada Islam. Oleh itu tuan-tuan, katalah orang yang berpura-pura, dia terselamat, maka dia akan dalam perhatian Allah. Dia akan tetap kena di akhirat. Dan apa tujuan daripada 6 implemen ini, pelaksanaan ini? Ialah orang yang berzina, minum arak sehinggalah dia merompak, kecuali murtad. Murtad, bila sabit dengan kekufuran, dia dipancung, kemudian sekali lagi dia akan kena azab Allah berpanjangan dalam neraka Jahannam. Tetapi bagi 5 kesalahan yang lain, bila mana dia Muslim, dia mencuri, berzina sekalipun, bila mana mereka ni kena peraturan Allah, di akhirat mereka sudah tak dikenakan. Kiranya Allah Ta'ala mengampun mereka apabila mereka insaf ketika mana dihukumkan. Ketika mana mereka kena hukuman yang berat ini qat'iyah, maka mereka tak akan kena di akhirat kelak. Kecuali kalau mereka dihukum sebab mereka dipotong tangan, mereka dikenakan hukuman hirabah. Hirabah ialah dikerat tangan secara bersilang, tangan dan kaki. Kalau mereka memompak dan membunuh, mereka akan disilangkan anggota mereka dan mereka akan dihukum bunuh oleh pemerintah, dan jenazah mereka ni akan diletak di depan masyarakat dalam tempoh tertentu untuk pengajaran. Ketika mana mereka dihukum, mereka insaf. Mereka tak kena, tapi mereka betul-betul rasa tak bersalah. Sekali lagi mereka akan kena azab ini di negeri akhirat kelak. Okey, perkara ini telah pun saya huraikan. Hukuman hudud adalah hukuman yang wajib. Perintah wajib melaksanakan hukuman hudud ataupun had. Kalau hudud berarti kepada 6 perkara tadi. Hudud jamak. Kalau had merujuk kepada satu kes. Okey, contoh dari segi bahasa, tuan-tuan puan-puan. Contoh,
hukuman had kepada pencuri. Kita tak sebut hukuman hudud kepada pencuri dari segi peristilahan lah. Tapi kalau kita nak rujuk pada 6 tadi, ini semua adalah hukuman hudud. Artinya dari segi bahasa, kalau kita menyatakan ini adalah hukuman hudud kepada penzina, tak apa betul lah, kurang tepat. Yang tepatnya ini adalah hukuman hudud pada penzina kerana satu jenis hukuman. Okey, hudud artinya pelbagai hukuman. Hukuman yang bersifat qat'iyah tadi. Okey, hukuman bagi penzina ini terbahagi pada dua. Yang pertama, penzina muhsan. Muhsan artinya penzina yang sudah berkahwin. Hukuman syarak ialah rejam sampai mati menggunakan batu di kawasan lapangan yang disediakan oleh pemerintah. Artinya lagi mana tak mati, lagi itulah akan direjam. Dia suruh hukuman inilah yang menyebabkan kritikan daripada pihak barat, orientalis dan orang Islam tertentu, mereka menyatakan hukuman ni zalim. Akan tetapi hadirat sidang menuntut ilmu sekalian, kerana kita menyedari perkara ini adalah qat'iyah. Saya sebutkan tadi ketentuan Allah yang wajib, kita tidak ada pilihan adalah dengan lapang hatinya menerima hukuman ini tanpa menyatakan adalah hukuman yang zalim. Bila kita kata zalim, maka kita terdiri daripada orang yang mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Quran surah Al-Maidah Allah Taala sebut, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, mereka itulah golongan yang kufur. Dan ayat yang lain Allah Taala juga panggil golongan yang zalim. Allah Taala juga sebut mereka ini yang tidak mahu melaksanakan, mengkritik, mereka juga boleh jadi golongan yang fasik. Mengikut situasinya yang tak sempat saya terangkan sekarang. Okey, ada kalanya orang itu terus jadi kafir, ada kalanya orang itu dianggap sebagai zalim, ada kalanya orang itu sekadar dipanggil fasik akibat menidakkan hukuman Allah ini. Okay, contoh fasik, terpaksa saya terangkan untuk kepahaman. Dia kata wajib, tapi ringan-ringan lah, tunda-tunda lah. Dia ni orang awam, maka fasik. Zalim pula pemerintah. Dia kata kita cukup syarat, tapi kita tunda lah. Takut nanti barat marah kita, nanti haru biru. Dia memandang pelaksanaan hukum Allah ni haru biru, sedangkan dia akan jadi satu pencegahan dalam masyarakat. Masyarakat akan jadi takut. Anak kafir ni pula dia kata tak wajib. Apa hal Allah Ta'ala ni wajibkan benda yang tak sesuai, itu jatuh kafir. Prioritas yang perlu juga saya terangkan. Okey, pezina belum berkahwin ghairu muhsan, kita katakan golongan bujang, maka setiap seorang mereka akan disebat 100 kali sebatan. Okey, dalam masa 5 minit ini saya akan cepatkan. Perkara ini perlu dilihat oleh 4 saksi. Ini sebahagian pada syarat. Di mana 4 saksi ini adalah Muslim yang baik, yang semayang, yang menutup aurat. Agama tak minta kepada kaum wanita disebabkan wanita akan terbeban dengan kewajipan ini. Okey, katalah 4 orang saksi, 3 orang je yang elok panca indera ataupun waras. 4 orang tu kadang ada masalah ingatan, ada masalah mental, maka tak valid kes. Kes zina berlaku tapi tak cukup syarat. Maka Allah Ta'ala sebenarnya memberi ruang kepada penzina ni untuk bertaubat. Jangan sampai tertangkap untuk kali yang kedua. Okey, 3 kaedah pensabitan kes zina. Ini juga tuan-tuan perempuan boleh lihat pada dokumen Majlis Agama Islam Selangor. Yang pertama, kalau tak dapat saksi, tiba-tiba penzina datang. Penzina mengaku. Kenapa mengaku? Dalam undang-undang sivil, payah kita jumpa orang datang mengaku. Tapi dalam didikan syariah, dia ajar, dididik. Mereka datang mengaku agar terlepas hukuman di akhirat. Contoh di zaman Nabi, Sayyidina Mu'az, Sayyidina Ma'iz datang mengaku depan Nabi. Nabi kali pertama, Nabi buat tak dengar dulu. Nabi nak tahu penyaksian betul-betul. Sehinggalah Ma'iz ni, dia rasa bersalah betul-betul, dia mengaku dia telah berzina. Dia ulang sampai 4 kali. Barulah Nabi katakan, tiba masanya untuk pelaksanaan. Kerana mereka ini orang yang mulia sebenarnya. Walaupun dihukum zina zaman Nabi, mereka datang mengaku depan Rasulullah agar tak terkena di akhirat. Ini juga adalah keimanan. Nabi menegah. Mana-mana sahabat menegah. Mana-mana sahabat ataupun individu cuba mengkritik lebih apabila sudah pun dilaksanakan hukuman. Okey, 4 orang saksi, antaranya juga adalah baligh dan adil. Adil artinya bukan orang fasik. Orang yang ada pertimbangan waras juga sebagai pada saksi yang
dituntutlah agama. Kemudian qarinah terbukti yang popular dalam kitab fiqh ialah apabila wanita tu dia datang, dia kata dia hamil, maka kehamilan itu boleh digunakan pakai sebagai bukti perzinaan telah berlaku sebelum itu. Akan tetapi pelaksanaannya selama mana dia melahirkan anak. Okey, baik, saya terangkan ringkas saja. Balik dan merdeka, kalau kanak-kanak berzina, kita panggil tak berzina lah. Kerana contoh, maaf, 4 tahun, 5 tahun dalam keadaan tak berbaju dua-dua orang itu, maka tak dinilai zina sebagai asasnya. Berakal dan sedar, bukan syubhat. Okay, contohnya berlaku perzinaan akibat tersilap bilik. Kerana malam tu masing-masing berkahwin, adik-beradik dan kebetulan kembar pula. Okay, berlaku tapi tak akan dinamakan perzinaan. Okay, melibatkan pasangan yang bukan mahram dengan isteri tak dinamakan perzinaan. Hukum akan dilaksanakan berdasarkan pengakuan dan saksi walaupun tak ada 4 saksi sebelum itu. Kemudian tidak sengaja meninggalkan hukum zina. Maksudnya ialah mereka ni tak tahu tentang hukum. Contohnya duduk di hutan, mereka ni orang langsung tak ada pelajaran tempat itu, menganggap normal, maka mereka terkecuali daripada hukum. Mereka akan tak dianggap sebagai sengaja meninggalkan hukum zina. Okey, kita tengok kepada ini yang terakhirnya. Mereka ini akan direjam dengan batu hingga mati, iaitu siapa penzina yang sudah berkahwin. Manakala yang tidak berkahwin, dihukum dengan 100 kali sebutan berturut-turut dan mereka akan dibuang negeri selama setahun dengan perlindungan daripada pihak kerajaan. Contoh dia asingkan, kerajaan akan bagi rumah yang bersesuaian, bagi saraan hidup kerana mereka berada tempat lain, pencarian hidup bagi mereka kerana mereka berpindah pada tempat yang lain. Dan tuan-tuan, sebatan ini adalah menggunakan alatan yang bersesuaian. Tak boleh guna rotan yang akan melukakan, tak boleh guna alatan duri, walaupun atas nama nak hukum tak boleh. Oleh itu, dalam bahasa yang mudah, tak sakit mana pun, tetapi sedang memukul perasaan mereka, memukul sikap mereka itu. Itulah falsafah daripada sebatan 100 rotan berturut-turut. Dan kita pergi kepada bab ini, wanita mengandung ataupun penzina lelaki yang ada masalah kesihatan ketika itu akan ditunda dulu, ditangguh. Apabila keadaannya stabil, barulah akan dilaksanakan. Dan terakhirnya tuan-tuan perempuan, sidang penuntut ilmu sekalian, mari kita tengok rumusan. Yang pertama, jelaslah di sini bahawa hukuman zina adalah kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah berdasarkan nas daripada surah An-Nur ayat yang kedua. Lelaki dan wanita tidak boleh terlepas untuk dikenakan sebatan syarak sebanyak 100 kali. Yang kedua, siapakah yang paling bertanggungjawab ialah pemerintah. Yang telah saya jelaskan tadi, pemerintah terikat dengan kewajipan ini. Kemudian yang ketiga, persyaratan hukuman zina adalah untuk memelihara kehormatan dan maruah umat Islam daripada perbuatan haram yang akan merosakkan institusi kekeluargaan dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, hari ini banyak kes, banyak berlaku pencemburuan maruah. Itu bila mana dilaksanakan, insya-Allah dengan usaha ini, masyarakat kita akan beringat akan siasat cakna bahawa yang perkara yang memang terlarang, agar diri kita diredai oleh Allah dan masyarakat kita terpelihara daripada perkara yang akan merosakkan kemanusiaan ini. Sekadar dapat saya sampaikan. Terima kasih di atas usaha ilmu daripada tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan usaha ilmu kita pada pagi ini diberkati oleh Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator Ustaz Anan.